boleh. Bagus dokter, kita tadi dokter Prinskus sangat interesting sebab um, semuanya dalam satu package. Mungkin dokter kurang sikit in a brief notes. Okey. Program Kilimu Together Strengthening Community ini melibatkan seramai lebih 50 orang pelajar MBA, sarjana pengurusan perniagaan dalam kursus pengurusan sumber manusia. Jadi para pelajar ini sebenarnya merupakan pelajar-pelajar matang, pelajar-pelajar profesional. Berbeza dengan pelajar-pelajar prasiswaza, mereka ini mewakili organisasi masing-masing. Ataupun kepada pelajar yang belum bekerjaya itu, mereka mewakili potential organization di masa depan. Jadi apa yang kita lakukan menerusi program 2 hari ini, bermula sejak semalam sehingga hari ini kita memberi reflective learning, pembelajaran refleksi, yang mana para pelajar ini telah mempelajari beberapa topik dalam kursus pengurusan sumber manusia, bagaimana mereka boleh mentadbir sesebuah organisasi. Uniknya program yang kita laksanakan ini ialah mereka mencuba teori organisasi, tapi organisasi itu di peringkat komuniti. Dan komuniti kita di Sabah ni, kalau kita lihat dari segi keluasan negeri Sabah ni, seluas 74,000 kilometer persegi. Tugas membangun komuniti bukan di tangan pemimpin seorang semata-mata. Tugas membangun komuniti bukan di tangan pensyarah ataupun pegawai kerajaan. Tugas membangun komuniti ini adalah di tangan setiap individu yang mempunyai kemampuan. Para pelajar ini mereka mempunyai 2 kemampuan yang ketara. Pertama ialah ilmu. Kedua, mereka mewakili organisasi mereka itu tadi. Jadi dalam amalan SDG, kita ada 17 SDG. SDG nombor 17 itu ialah participation of all agencies, termasuklah syarikat, bagaimana membangun komuniti. Jadi para pelajar ini mempelajari satu sistem bagaimana membuat libat sama komuniti dan secara tidak langsung mereka akan transform cara bagaimana komuniti itu mengurus sumber manusianya. Di pihak yang lagi satu pula iaitu pihak Kampung Kilimu sebagai contoh komuniti. Mereka mempunyai layman knowledge iaitu orang-orang kampung yang bekerja di lapangan yang sebenar, yang mempunyai ilmu dan kemahiran yang tidak dipelajari di classroom. Jadi secara tidak langsung berlaku 2 interaksi. Pelajar bercerita ataupun berkongsi tentang teori orang kampung, komuniti tentang amalan selama ini yang sepatutnya digabungkan dalam satu sistem agar ianya serasi dan pembangunan komuniti itu akan berjalan dengan lancar, sistematik dan berkesan. Itulah idea dia dan pada masa yang sama juga UMS kita ada satu slogan di bawah Profesor Datuk Dr. Kasim Haji Mansur iaitu UMS, the brain of Borneo. Maksudnya di sini ialah UMS, Universiti Malaysia Sabah merupakan satu-satu full-fledged universiti di Sabah yang sepatutnya mendepani cabaran-cabaran untuk memastikan pembangunan komuniti itu berjalan dengan terancang dan sistematik. Jadi itu projek itu dilaksanakan dengan aktiviti-aktiviti pelajar, termasuklah program ini. Dokter, mungkin you mentioned about the UMS, the brain of Borneo. Mungkin apa impact significant dia from this Projek, program. program dengan logo, I mean the terms. Okey, seperti yang saya maksudkan tadilah, tapi saya akan perincikan lagi. Para pelajar ini menerima ilmu kemahiran di classroom, di UMS. Dan kita di UMS, kita ada kaki tangan UMS terdiri daripada pensyarah dan pentadbir. Jadi cara UMS melaksanakan slogan tersebut tidak boleh bergantung kepada pensyarah dan kaki tangan semata-mata. Kita mahu kita punya pelajar juga turut sama dapat membangun komuniti dalam kapasiti mereka masing-masing. Dan kenapa kursus MBA ini relevan? Sebab mereka adalah terdiri dari kalangan pelajar yang mewakili organisasi yang mempunyai kapasiti. UMS membekalkan ilmu itu capability. Organisasi menyediakan kapasiti. Capacity barulah pembangunan itu dapat dilaksanakan dengan betul dan sustain, lestari. Dokter,
try sedikit untuk TV for the replicate and duplicate Okey. yang Ya. student boleh bawa. Semalam dan hari ini saya bawa pelajar ni melihat beberapa kawasan-kawasan yang unik yang menjadi fokus lawatan tetamu. Pertama saya maklumkan kepada para pelajar ni, kita kena melihat pelancong sebagai tetamu. Kalau kita melihat pelancong sebagai pelancong, tidak ada rasa keprihatinan yang mendalam. Jadi mindset pertama melihat pelancong sebagai tetamu. Jadi apabila para pelajar datang ke Kampung Kilimu ini, mereka mendapati banyak cadangan-cadangan yang masih boleh memperkasakan pembangunan di komuniti inilah. Itu satu. Okey, bila sebut tentang duplicate dan replicate tadi, tidak para pelajar ini apabila mereka kembali ke kampung halaman, mungkin mereka terfikir untuk memajukan kampung mereka dengan konsep pelancongan yang ada di sini. Masalahnya, kontekstual keadaan di tempat mereka tidak sama dengan di sini. Jadi apa yang mereka boleh lakukan ialah mereka replicate the ideas. Replicate the ideas maksudnya mereka tidak copy ataupun perkenalkan contoh akuarium bawah sungai tadi. Di tempat mereka tidak ada sungai yang begitu dia punya dasar itu. Jadi tidak boleh buat begitu. Tapi mereka boleh kembangkan satu ideas bagaimana membina tagal yang mempunyai keunikan yang tersendiri. Kalau kita sebut pasal akuarium bawah sungai ini adalah sistem tagal. Jadi sistem tagalnya ialah pelancong ataupun tetamu tadi dapat merasai sendiri, melihat sendiri aura yang terdapat di bawah sungai itu. Itu yang, jadi bila kita replicate itu maksudnya tidak kita ambil bulat-bulat. The ideas kita innovatekan lagi, sesuaikan dengan kampung masing-masing. Contoh. Aquarium bawah sungai ini memang salah satu sistem tagal lah. Okay. Cabang. Is it? Okey, betul. Seperti yang saya dimaklumkan ya oleh pihak komuniti Kampung Kilimu Tuan Ignatius, dia sebenarnya sistem tagal. Sungai ini ada sistem tagal ikan dan bila pelancong datang ya, pelancong tidak ada focus area. Jadi bila dorang bina akuarium, dia ada focus area. Kalau kita lihat di kampung lain, dorang buat tagal, dorang ada keunikan tersendiri. Tapi di sini, saya dapati dan para pelajar dapati the first experience ever lah. So mungkin boleh ditanya di tempat lain, adakah ini akuarium bawah sungai yang pertama di Malaysia? Itu satu bahan yang sepatutnya menjadi inovasi, menyuntik semangat lebih ramai komuniti di tempat lain, bukan sahaja membina akuarium di Tagal, tapi konsep-konsep perniagaan berkaitan pelancongan yang sesuai. Okay, Doktor, we go back to this kamu punya program. Apa yang kamu dapat in these 2 days yang rasanya boleh di-expand jauh ke depan? Inilah soalan yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Back to reality. Actually, kenapa saya bawa pelajar ni? Perbezaan antara pelajar prasiswaza dengan pelajar pasca siswaza. Pelajar prasiswaza kebanyakannya belum boleh melaksanakan konsep study smart. Sebab mereka tidak ada pengalaman bekerja, pengalaman di industri. Manakala pelajar pasca ni mereka boleh apply study smart. Jadi pelajar prasiswaza mereka kebanyakannya study hard. Tapi pelajar pasca dia only need study smart. Tapi untuk realize study smart ni mereka kena ada bonding. Bonding dalam kalangan pelajar ini. Saya pasti selepas ini antara mereka ini akan menjadi pelajar yang aktif dalam kelas MBA. Sebab sudah kenal antara satu sama lain dalam tempoh 2 malam dengan pengisian aktiviti-aktiviti yang menyentuh hati dan menceriakan. Ya, jadi idea dia ialah bonding. Jadi barulah kita dapat menghasilkan pelajar pasca siswaza yang akan akhirnya menjadi kumpulan pelajar yang boleh menyumbang kepada komuniti. Ya. Tapi Doktor, kira one of my last question. Ya. Apa mungkin apa lagi yang Doktor harap from this program with the community and Kamuran? Ini soalan nombor 2 yang saya tunggu-tunggu. Ya. Jadi sebenarnya bila kita melihat kepada kewangan negara lah, rata-rata banyak kementerian, agensi termasuklah universiti sendiri, kita
mendapat dana yang kurang sedikit. Disebabkan itu pengoperasian aktiviti tidak berjalan lancar. Jadi harapan saya sebagai seorang pendidik, ya, saya bukan sebagai seorang pensyarah UMS, tidak, sebagai seorang pendidik, agar lebih banyak syarikat korporat, agensi kerajaan, malahan pemimpin-pemimpin, ya, dapat menyumbang kepada program-program pelajar seperti ini. Sebab akhirnya nanti inilah projek yang sebenarnya memberi manfaat kepada komuniti. Jadi sumbangan ikhlas daripada pemimpin, agensi kerajaan, korporat dan sebagainya, kan, itu adalah sebenarnya dari konsep organisasinya itu dipanggil CSR. Daripada kita melakukan projek CSR berseorangan, why not together menerusi sumbangan dana dan seumpamanya. Betul, mungkin testimoni kejayaan daripada program-program doktor sebelumnya, Ya. you can macam doktor cakap, itu duplicate lah. Kejayaan. Ya, kejayaan tu. I mean, ya, program, ambil contoh yang Miolo, Okey. and then ini, Okey. apa lagi next program? Okey. Saya mula terlibat dalam program komuniti ini apabila saya dilantik sebagai pengarah pusat libat sama masyarakat di UMS, di mana antara komuniti yang saya telah bersama membangunkan mereka ialah di Kampung Marakau Ranau, Bombon Marakau, Kampung Darau, Miolon Insambian, Kampung Sayap Kota Blut, Aura Montoria. Jadi apa yang saya nampak di kampung ini adalah Kampung Kilimu, dia ada niche dia ialah akuarium bawah sungai. Berdasarkan pada 4 program ini, kita lihat 4 produk berbeza. Dan bila kita reflect kepada keluasan Sabah itu sendiri, dengan kepelbagaian etnik itu, saya pasti banyak lagi produk-produk unik ini boleh menjual nama Sabah in term of pelancongan dan sebagainya. So, usaha ini kena diteruskan dan in the future saya ingin melihat di kapasiti saya sendiri menerusi aktiviti dengan pelajar agar slogan UMS The Brand of Borneo itu perlu kita laksanakan menerusi program libat sama masyarakat yang sistematik. Ya.